Hai semua, saya Ajib dari Honda Westa. Sebelum ni saya memang jenis yang blur bila masuk bab TikTok content, live kan. Saya tak berapa faham macam mana content creator ni plan content, apa function dalam live semua tu, and nak buat content pun tak ada idea. Dan honestly bila live saya tak tahu nak cakap apa. And zero strategy, main tam je. Kan, tapi lepas join training TikTok content, live strategi daripada Coach Kayur dengan P10 X Academy, serius banyak benda terbuka dekat Minda. Saya belajar pasal fundamental, macam mana nak bina personal brand, macam mana nak create flow content supaya orang stay. And then coach ajar script apa dalam live, apa nak bina idea content, yang paling best side macam mana nak guna shortcut untuk produce content cepat dan nampak pro. Lepas training ni saya terus confident nak buat live dan dah tahu nak cakap apa, and content pun dah nampak direction dia. Korang yang mana masih blur lagi macam saya dulu, tak tahu nak start dari mana, nak buat content apa, and saya memang highly recommended belajar dengan Coach Kayu. Sebab Coach Kayu ni bukan ajar teori semata-mata, dia bagi real strategi yang proven, senang faham dan terus boleh apply. So guys, jangan tunggu-tunggu kalau nak naikkan level dalam TikTok korang, content dan juga live. This is the training you should join. Alright, thank you guys.